Cikgu Rosemary Utan Limbang Laing dilahirkan pada 11 April 1968. Bermula dengan langkah pertama sebagai pendidik di SK Sungai Bain, Tinjar Baram pada tahun 1993, beliau hadir dengan satu misi mendidik anak bangsa tanpa jemu. Kemudian beliau berpindah ke SK Riam Batu 2 dan akhirnya berpindah ke SK Jalan Bintang pada November 2012. Dari seorang guru muda, kini menjadi insan yang penuh pengalaman dan inspirasi. Sebagai seorang cikgu sains, beliau kreatif menjadikan konsep yang sukar kepada eksperimen yang mengujakan. Cikgu Rosemary juga merupakan seorang guru disiplin sesuai dengan ketegasan dan kewibawaan beliau. Di luar bilik darjah, beliau adalah seorang yang aktif kokurikulum. Pernah menyandang jawatan sebagai jurulatih kebangsaan di Pusat Kokurikulum Miri. Ia merupakan satu pengiktirafan atas komitmen dan kepakaran beliau. Dalam dunia pengakap, beliau dikenali sebagai mentor sejati, mahir dalam kemahiran perkhemahan, ikhtiar hidup dan kepimpinan. Di sekolah SK Jalan Bintang, beliau dikenali sebagai seorang guru yang memainkan peran penting sebagai pembimbing murid Kristian di sekolah. Dengan penuh komitmen, beliau membimbing mereka mendekati Tuhan, menyemai nilai kasih, kejujuran dan integriti dalam kehidupan seharian. Di sini langkah bermula di sekolah kebangsaan Jalan Bintang, menabur bakti tanpa jemu dari pagi hingga ke petang. Wajah-wajah ceria menjadi saksi setia segala tunjuk ajar, terpahat di dalam jiwa. Bukan sekadar buku, bukan sekadar kau bentuk pribadi agar kami jadi berguna. Suaramu mendidik lembut namun berwibawa, membina masa depan dengan seluruh jiwa. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nempak.
esok jangan rindu-rinduan. Selamat bersara, Cikgu Rosemary. Terima kasih atas segala ilmu, tunjuk ajar dan kenangan indah sepanjang kita bekerjasama di SK Jalan Bintang Miri ini. Jasamu akan dikenang selamanya. Daripada kami, Panitia Muzik SK Jalan Bintang. Hai Cikgu Rosemary, saya wakil daripada Panitia Sains dan juga warga sekolah ingin mengucapkan selamat bersara. Kami pasti akan merindui gelak ketawa dan nasihat-nasihat bernas daripada kakak. Terima kasih kerana menjadi inspirasi buat kami yang lebih muda dan segala tunjuk ajar dan kesabaran sepanjang 11 tahun kakak mengajar di SK Jalan Bintang ini. Kakak bukan sahaja sekadar rakan sekerja bagi kami. Kakak juga adalah seorang rakan yang penyayang, ceria dan sangat berdedikasi. Kami di sini mendoakan agar kakak sentiasa sihat, bahagia di samping keluarga dan selamat menyambut ulang tahun kelahiran yang ke-58 pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bersara dan selamat hari jadi pada 11 April tahun 2026 nanti kepada Cikgu Rosemary Hutan Limbang Daing. Beliau bersara pada tarikh yang telah ditentukan, namun persaraan ini bukan menjadi satu titik nota. Kepada Cikgu Rosemary akan meneruskan agenda beliau sebagai seorang guru. Kita doakan yang terbaik untuk beliau. Semoga kekal sihat, sukses dan bahagia di samping keluarga yang tersayang. Sejak perkhidmatan beliau pada tahun 1993 di sekolah pertama beliau berkhidmat, SK Sungai Bain, Tinja Baram, dan meneruskan persekolahan yang kedua di SK Sungai Riam Batu 2 dan SK Jalan Bintang pada tahun 2012 yang lepas. Beliau merupakan seorang guru yang dedikasi, bertanggungjawab, komited dengan tugas yang diamanahkan dan merupakan seorang ketua panitia pendidikan muzik. Tahun ini, tahun 2026, tarikh sejarah baru yang terukir. Beliau akan bersara dan kami reda dengan pemanggilan beliau dan meninggalkan kami yang masih kekal di SK Jalan Bintang Miri. Semoga apa-apa yang telah beliau curahkan berkhidmat di SK Jalan Bintang, kita doakan yang terbaik dan selamat bersara, selamat maju jaya dan selamat hari jadi. Terima kasih banyak-banyak. As we go on, we remember all the times we had together. As our lives change, come whatever, you will still be our teacher forever. Penyuluh jalan kami di sini. Terima kasih Cikgu, jasamu tiada ganti. Walau jauh di mata, namamu tetap di hati. Sekolah Kebangsaan Jalan Bintang, tempat tumpahnya ilmu. Terima kasih warga sekolah, selamat berpisah hingga kita jumpa lagi.